So kita akan drop dia ke dalam air ni. Earbud M25 waterproof dan boleh pakai untuk berenang. M25 ni bukan calang-calang juga guys. Selain daripada earbud ni dibuat untuk bermain games, korang juga boleh pakai waktu berenang sebab dia waterproof. Ketahanan earbud ni adalah selama 5 jam. So jom kita keluarkan dia. So bila kita dah masukkan dia, nampak tak? So kita akan drop dia ke dalam air ni. So korang tengok dia menyala lampu babe. Okay, itu tandanya dia belum pairing lah. Sebab itulah dia menyala biru merah. Aku dah cuba test dah play music dengan menggunakan earbud ni dan bagi aku sound quality dia agak best. Cumanya dari segi sound intensity, iaitu kekuatan bunyi dia tu, dia agak kurang sikit lah kalau nak compare dengan mana-mana Think Plus Lenovo punya version. Sebab Lenovo punya version kalau korang onkan full volume, bingit dah telinga korang. Tapi yang ni kalau korang onkan full volume, korang masih lagi boleh dengar dengan selesa. Satu lagi yang best dengan earbud ni adalah dia punya casing dia boleh buat power bank. Aku rasa korang yang kaki game memang sukalah design yang macam ni. So guys, kalau korang minat earbud ni, klik kat link di bawah.